Apa yang mesti kita mudahkan dalam inti kandungan Islam? Bukan kita mudahkan, dia memang asal mudah. Antara benda yang kita kena tahu, latar belakang manusia ini tak sama. Dan baginda Nabi SAW meraihkan perbezaan latar belakang. Sebab itu apabila orang Badawi datang, dia tanya soalan yang walaupun kelihatannya mengarut, baginda Nabi jawab. Tapi kalau sahabat tanya, baginda Nabi marah. Tak sama untuk kita urus dengan ahli masjid yang ada masa 24 jam duduk di sekitaran masjid, dah pencen pun, dengan orang yang aktif dengan aktiviti masyarakat untuk dia buat ibadah sunat yang sama. Sebab tu Nabi SAW bila Badui datang padanya, tanya apa yang Allah wajibkan, Nabi sebut pada dia salat 5 waktu. Dia kata, aku ingin salat 5 waktu saja dan tak mau buat yang lain. Adakah aku masuk Islam? Ya, kata Nabi. Adakah aku masuk syurga? Ya, kata Nabi. Sehingga setelah dia pergi, Nabi kata, dakhalal jannata in sadaq. Dia masuk syurga jika dia benar. Nabi tak kata, oh jangan, kau mesti ada tahajud, kau mesti ada duha. Ya, siapa nak buat dia buat, nama pun sunat. Dan syurga juga bertingkat-tingkat ia. Dan manusia masuk ke syurga bukan melalui satu pintu. Ada orang masuk melalui pintu sedekah, kerana banyak sedekahnya sekalipun kurang salat sunatnya. Ada orang tak banyak duit, banyak puasanya, dia masuk pintu. Ada orang masuk Islam, masuk syurga kerana sikapnya mempertahankan agama, yang berani. Barangkali ibadatnya kurang, tapi agama jangan dicabar dia. Dan setiap orang ada kemampuannya sendiri. Maka kita jangan nak jadikan manusia ini satu Brighton je. Maka tak ada dalam Islam satu jamaah nak disamakan jubah dan serbannya. Melainkan jamaah itu tak faham tentang maksud agama. Kalau dia selaraskan, dia tak faham. Allah. Hadirin mukminin sekalian, maka agama ataupun Nabi SAW meraihkan setiap orang dengan latar belakang yang dimilikinya. Ada orang sebab itu apabila datang setiap berbagai-bagai orang, kadang-kadang datang dengan soalan yang sama, tetapi baginda SAW menjawab soalan yang sama dengan jawapan yang berbeza-beza berdasarkan keperluan satu orang. Sebab itu ataupun berdasarkan latar belakang seseorang. Dalam hadis yang sabit daripada Nabi SAW, apabila satu orang pemuda dia bertanya Nabi, uqabbilu imraati wa ana shaim, aku cium isteri aku sedangkan aku puasa. Nabi kata, la, tak. Bila datang orang tua dia tanya soalan yang sama, Nabi kata, na'am, ya, ciumlah. Kata, fa akhadhan nas yanzuru ba'duhum ila ba'd, menjadikan orang tengok antara satu sama lain. Yang tadi kata boleh, ni kata tak boleh, ni kata tidak, ya pula. Nabi SAW menyatakan, Nabi tahu, bagi kita kata, inna syaikha yamliku irabah. Orang tua ini mampu menguasai kemaluannya. Maksudnya dia nak, Nabi tahu orang ni muda ni, dia ni kalau dan cium lain perkara jadinya, dia lajak ni. Baginda raihkan latar belakang. Kadang-kadang baginda raihkan harta dalam perkara. Sebab itu kita tengok dalam hadis di mana apabila orang Habsyah buat pertunjukan di dalam masjid, permainan pedang ataupun permainan pertunjukan, dia main persembahan di dalam masjid, dia tarian pedang. Nabi SAW tengok Sayyidina Umar, dia satu orang tegas. Barangkali ini bernyanyi-nyanyi ni, main-main ni bukan kena dengan jiwa Umar, dia tak boleh dengan jiwa dia. Dia ambil batu, dia nak baling, mengarut main-main dengan masjid. Kata Nabi, da'hum ya Umar, biar mereka wahai Umar. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, dia antara penuntun kepada persembahan itu. Dia menyorok di belakang, menyembunyikan diri di belakang Nabi SAW, menuntun persembahan Habsyah. Hadis yang sahih itu Bukhari. Kata Aisyah,
umur dia itu faqdiru qadral fatatil hadithatis sin al harisati alal lahu. Umur aku tu ketika itu kamu kena andaikan lebih kurang umur satu orang budak muda perempuan yang mana begitu minatlah dengan nyanyian ataupun dengan permainan. Kata Aisyah, dia sendiri masih muda, dia minat tengok orang main. Sebab itu tak bolehlah setelah kita kuat Islam anak ajak pergi tengok permainan budak-budak. Tak ada main-main kita dalam Islam. Tak ada kita. Sekarang tak boleh kau nak melancong-melancong. Aku kuat Islam sekarang. Tak ada Islam macam tu.